Kalau ikut pengalaman sendiri, yalah bila kita tengok kita bawa tu ada isu kan, kita first mesti down lah dulu kan, macam so ada masa tu macam berhenti kejap lah. So macam aduh kenapa macam ni kan. Lepas tu banyak lah tanya orang kan, memang biasa macam dia kata, biasa je biasa je first bawa tu macam tu kan. Tak tahulah orang, tak semua orang mungkin, tapi setakat yang saya kata, dia kata biasa je bawa first time tu memang kering sikit ataupun barai sikit, macam kita baru nak cari mood, kita baru nak belajar kan. Jadi saya rasa macam ni je lah permulaan dan saya kena banyak belajar lagi. Jadi saya teruskan sebab saya rasa satu kesilapan dia tak menyebabkan apa-apa, maksudnya tak menyebabkan kegagalan total lah kan. Saya masih boleh teruskan, saya masih boleh belajar, saya masih boleh improve diri saya. So sebab tanggungjawab tu ada dan sentiasa lebih besar daripada saya rasa down tu kan. So push lah diri kan. Tak adalah kita di push oleh orang, tapi kita push diri kita sendiri kan.